Nutrika ni bukan makanan biasa, dia adalah makanan berfungsi yang diformulasikan dengan 18 bahan aktif terpilih daripada ekstrak tumbuhan, buah-buahan, herba serta nutrien semula jadi untuk menyokong kesihatan sel daripada dalam. Okey, saya terangkan ringkas satu persatu. Yang pertama, mango select. Mango select ni dia ekstrak manggis daripada teknologi Perancis, kaya dengan xanthan. Terbukti bantu legakan sakit sendi sama ada kita sakit yang baru ataupun sakit lama, dan kesannya boleh kita rasai selama seawal 5 hari. Okey, yang kedua, L-arabinose. L-arabinose ni daripada batang jagung menggunakan teknologi daripada China. So dia bantu, apa yang dia buat dia bantu kawal gula dalam darah, kolesterol dan juga metabolisme. So dia kurangkan penyerapan gula dan dia juga bantu elak pembentukan lemak. Okey, yang ketiga ialah Cerebron F. Cerebron F ni daripada yeast menggunakan teknologi Jepun. So antioksidan dan juga anti radang yang kuat. So apa yang dia buat ialah dia bantu bersihkan sel dan organ, cerahkan kulit, kurangkan jeragat dan kedutan serta dia memberi perlindungan UV secara semula jadi. Okey, yang keempat ialah vitamin C. Penting untuk badan kita, so bantu hasilkan kolagen, cepatkan penyembuhan luka, kuatkan tulang dan gigi dan juga meningkatkan imuniti. Okey, yang kelima, mulberry. Mulberry ni kaya dengan vitamin C juga, zat besi dan juga antioksidan. So apa yang mulberry buat ialah mulberry bantu kuatkan sistem imun dan melawan bakteria, virus serta kulat. Okey, yang keenam anggur hitam. Kaya dengan antioksidan dan anthocyanin. So dia bantu lawan radikal bebas, lindungi sel badan dan perlahankan perkembangan sel kanser. Okey, yang ketujuh adalah anthoxanthin. Anthoxanthin ni dia antioksidan yang berasal daripada alga merah. So dia baik untuk mata, kulit, otak dan juga dia menyokong metabolisme badan. Okey. Yang kedelapan sakura. Sakura ni bagus untuk kulit wajah. So dia bantu lambatkan penuaan, dia cerahkan kulit dan dia kurangkan pigmentasi. So dia juga bersifat anti radang. Okey, yang kesembilan collagen marine. Collagen marine ni daripada ikan dan organisma laut dalam. So dia apa yang dia buat ialah dia bantu tegangkan kulit, kurangkan kedutan dan percepatkan penyembuhan luka. Okey. Ke-10, alfalfa. Alfalfa ni dia bantu turunkan kolesterol, so dia kawal gula darah, so dia legakan simptom menopause dan juga dia kaya dengan vitamin dan juga mineral penting. Okey, ke-11. Ini banyak yang orang nak dapatkan cendawan susu harimau. Baik untuk paru-paru, kuatkan imuniti, kurangkan radangan dan dia digunakan untuk asma dan juga batuk yang kronik. Okey, yang ke-12. Yang ke-12 adalah erythritol. Erythritol ni pemanis menjadi daripada jagung. Okey, dia tak naikkan gula darah, so dia tak merosakkan gigi, so dia baik untuk kesihatan mulut. Okey, yang ke-13, biji anggur. Biji anggur ni dia punya antioksidan yang sangat kuat. So dia kurangkan risiko sakit jantung, diabetes dan juga kanser dan dia membantu melindungi kita daripada jangkitan. Yang ke-14, cengkeh. Cengkeh ni kaya dengan antioksidan, so dia bantu kawal gula darah, bersifat antibakteria dan antivirus dan juga baik untuk mencegah selsema dan batuk. Yang ke-15, buah peach. Buah peach ni kaya dengan vitamin C, K dan juga E. So dia baik untuk imuniti, mata dan juga kulit. So zinc bantu pembekuan darah dan juga fungsi thyroid. Yang ke-16, campuran beri. Campuran beri apa yang dia buat ialah dia boleh bantu mengawal kolesterol, dia kaya dengan antioksidan untuk jantung, tinggi serat, bantu rasa kenyang dengan lebih lama. Okey. Yang ke-17, moringa. Moringa ni apa dia buat ialah dia bantu kawal gula darah, meningkatkan imuniti dan juga berpotensi melindungi daripada kanser payudara. Okey, yang terakhir iaitu piri katak nombor 18 terkenal untuk mengawal gula. So dia bersifat anti kanser, bantu pelbagai masalah kesihatan termasuk keradangan dan juga darah tinggi. Okey. Dah cukup 18 bahan yang berada di dalam Nutrika. Sebab itulah Nutrika ni dia bukan sekadar makanan tetapi dia lebih kepada sokongan kesihatan sel daripada dalam. So, tak dapatkan Nutrika, boleh hubungi saya, boleh DM saya. Okey, terima kasih.